33,300. Ini semua komitmen bulan Januari aku. Kau bagi tahu aku, student mana je masalah macam ni? Ini cerita lama, sekarang dah tak ada ke? Ke dah kena blacklist? Aku clear credit card ni tiap-tiap bulan tau. Takkan tiap-tiap bulan aku nak buat konten. Tak ada benda lain aku nak tunjuk. Dan macam aku ni Jakun, first time ada black card, tiap bulan aku nak tunjuk. Nak memuaskan hati dan perasaan kau, 33,300. Ini semua komitmen bulan Januari aku. Kau bagi tahu aku, student mana je masalah macam ni? Dalam USD adalah dalam 8,000. Aku nak tunjuk dekat kau macam mana student yang ada masalah hutang besar ni flip account daripada 1,000 USD jadi 8,000. Terus aku nak klik credit card. Dah tak ada option, cuma racks. Tak payah risau bila aku tak ada. Nanti if aku go. Student UiTM ada hutang 33,000 sebulan. Patutnya aku yang kena minta tolong korang, bukan aku tolong korang. Selesai. Macam tu senang aku flip, takkanlah boleh kena blacklist. Pandai hutang, pandai bayar. Yang jadi macam kawan-kawan kau, hutang senyap. Nak tahu macam mana aku boleh flip? Inilah aku ajak korang. Aku tahu channel yang aku dah pin dekat link aku tu, bulan ni dia nak siapkan ebook, lepas tu maybe ada kelas kot. So, apa yang korang perlukan untuk dapat settle komitmen macam aku buat tadi? Kau kena pandai flip account. Flip account tu macam mana? Apa yang kau kena ada? Kau kena ada account, kau kena ada ilmu, kau kena ada experience. Second yang paling penting ni, kau kena ada ilmu. Ilmu mana nak dapat? Okay, ini last. Bulan ni, ebook semua akan siap dalam channel yang aku dah letak link kat bio aku tu. Yang ketiga, bila korang dah hadap semua ni, korang akan gain experience korang sendiri. Ebook basic, ada ebook basic technical analysis and advance. Last kali ebook macam mana nak trade macam Golden Boy sendiri. Tekan link kat bio aku. Hutang aku benda settle. Tengok bulan depan.